Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sahabat-sahabat semua. Hari ni petang ni nak tunjuk sikit apa nama kebun Rozel. Bukanlah kebun Rozel. Lebih pada Rozel tanam tepi rumah untuk apa? Menambahkan lagi bunga-bunga yang ada di keliling rumah untuk kebaikan apa? Spesies kelulut yang kita ternak lah. Yang kita bela. Okey, hari ni kita nak petik lah Rozel-Rozel yang mana dah masak ni. Okey, lagi nak buat air untuk buka puasa. Aku pun tak tahu sangat yang mana masak, yang mana belum. Tak pernah ada ilmu. Kalau ada siapa-siapa yang tahu Rozel tahu yang dah masak dengan belum ni macam mana. Aku cuma tahu yang besar tu masak lah kot kan. Macam ni contoh ni kecil. Nampak tak? Ni kecil, atas ni kecil. Yang bawah ni besar. Mungkin yang ni masak lah kot kan. Jadi aku nak petik lah yang besar-besar ni. Macam ni yang masih ada bunga ni memang aku tak petik lah kan. Jadi kita petik aja. Bismillah. Ni kalau ikut apa nama tuayan yang kali ketiga lah ni. Aku gunting pun tak tajam. Tangan sebelah pegang kamera pula. Tapi inilah. Nanti aku petik lah biar jatuh dulu sebab pegang kamera kan. Saja nak tunjuk je lah aktiviti petang sementara menunggu puasa ni. Kita petik Rozel tepi rumah. Pokok Rozel ni dia ada bunga. Bunga dia pula kelulut suka. Tu ladang kelulut kita tepi ni. Ni nampak? Okey, siapa-siapa yang nak datang bertempat di kampung Telaga Batu ataupun kampung apa nama Paya Terendam, Sek Kedah. Siapa nak datang melawat ladang, yang nak beli madu boleh datang terus lah ke kita punya ladang tepi rumah je lah tepi. Jadi Rozel ni pun kita tanam antaranya untuk manfaat kelulut lah. Tapi tak sangka pula bila kelulut makan ataupun ambil madu dia, Rozel dia jadi, aku rasa dia jadi subur tau. Bukan rasa, aku nampak dia macam memang subur. Kau tengok ni, korang boleh tengok tu, besar juga ni. Tak tahu lah, bagi aku besar lah kan. Sebab aku pernah juga tanam pokok Rozel yang sebelum ni. Tapi waktu tu kelulut tak banyak. Sekarang kelulut banyak. Nampak macam nampak elok lah dia punya buah. Ke macam ni tak cukup elok lagi. Dan macam ni dah betul masak ke? Ada tak yang tahu? Yang mungkin ramai yang tanam pokok Rozel ke sebelum ni kan? Tak apa, clear lah pula kamera ni. Tu nampak tak? Ni daun ni pun kalau tengok ni, dia sebab panas ni, sekarang musim panas. Jadi agak panas lah. Jadi daun pun kering. Jadi aku nak sambung petik lagi. Okey, nanti aku tunjuk cara nak kopek dia pula. Banyak lagi ni kalau ikut. Ni tapi tak adalah banyak sangat. Aku tanam pun tepi rumah je, sikit je. Ni pun aku rasa dah ni. Okey, tak apa, lagi aku tunjuk pula cara nak apa orang kata, nak kupas dia.